Assalamualaikum pembuka bicara di pagi Ramadan bulan mulia. Apa khabar saudari juga saudara? Semoga sihat juga ceria. Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana yang berada dalam keadaan kesakitan, uzur atau tidak sihat itu, semoga diberi kesembuhan dengan segera. Makanlah ubat dan jumpalah doktor kalau dah ceria sangat tu. Sebab kita berada di minggu ketiga Ramadan. Semoga kita dapat menunaikan fardu yang wajib ni sampai ke penghujung Ramadan. Dan kita bertemu Syawal nanti dalam keadaan yang sihat hendaknya. Kalau kita berada dalam keadaan tak sihat tu, waktu Syawal tu tak seronok. Kita orang lain semua suka-suka gembira, kita pula demam. Jadi kesihatan tu kena jaga. Jumpalah doktor mana yang tak sihat tu. Semoga diberi kesembuhan dengan segera. Mana-mana yang berada dalam keadaan kesusahan, kesulitan, semoga dipermudahkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya doakan semoga masalah-masalah tersebut segera diselesaikan, agar kita beraya nanti, berpuasa dan beraya dalam keadaan yang tidak terganggu dengan emosi lah. Minggu ketiga Ramadan ni ada kadang-kadang cuaca panas, kadang hujan. Jadi kita kena bertabahlah menghadapi segala ujian yang Tuhan berikan tu. Semoga kita dapat menunaikan fardu itu dengan lebih bersemangat. Kita tak boleh nak kata orang tu terlalu macam rasa macam down lah. Jangan down lah. Kita kena kuatkan semangat kita untuk menghadapi Ramadan ni sehingga ke penghujungnya. Semoga bertemu Syawal dengan keadaan sihat sejahtera. Jadi minggu ketiga ni, apa lagi? Kita dah buat tarawih, shopping, apa lagi? Kemas rumah. Ni sekarang buat kuih lah, aktiviti yang biasa kita lakukan. Jadi video belakang ni, video saya ambil daripada channel Wati Wahyati. Siapa-siapa yang nak belajar buat kuih, ataupun kalau dah pandai buat kuih tapi masih nak belajar lagi, boleh pergi ke channel dia, Wati Wahyati. Semoga dapat sikit ilmu-ilmu untuk buat kuih itulah. Walaupun kita dah tahu buat kuih, tapi mungkin ada kuih yang kita tak tahu. Jadi kita dapatlah idea-idea atau cara buat kuih. Sekarang macam-macam kuih yang baru, yang viral. Tapi kuih tradisional kita jangan lupakan, sebab ramai mencari kuih tradisional tu. Dia masih lagi relevan walaupun di zaman moden ni. Tapi kalau yang tak sempat tu atau malas, tak ada masalah. Tunjuk je. Tunjuk ni dapatlah kuih tu. Yang penting kociknya penuh. Cuma jangan membazir lah. Kita support lah pedagang kita, kawan-kawan kita yang berniaga jual kuih ni. Semoga mereka semua dapat keuntungan, dapat beraya dengan keadaan yang gembira lah, sebab kuih diorang laris. Jadi dia beraya, kita pun beraya. Kita pun juadah kat rumah kita pun banyak lah dengan juadah hari raya dan kuih mi hari raya tu. Tapi janganlah sampai kuih raya tu penuh satu meja. Beragak-agak lah, berpada-pada lah, berbelanja dengan berhemah. Sekarang barang memang mahal. Tapi nak tak nak kita kena hadapi juga. Kita kena tempuh barang-barang yang mahal ni. Sebab dari dulu sampai sekarang barang tu akan naik. Cuma kita kena jimat berbelanja lah, berpada-pada lah. Semoga raya tahun ni, Ramadan dan raya tahun ni, kita berada dalam keadaan yang sihat lah. Itu yang penting lah. Jadi hari saya nak bercerita mengenai satu kisah seram yang dihadapi oleh sepasang suami isteri dan anaknya pada awal Ramadan, sewaktu balik
daripada melawat keluarga lah di tengah malam di Jalan Pontian. Siapa-siapa yang lalu Jalan Pontian tu di kawasan Kubur Cina tu, berhati-hati lah. Tapi sebelum saya teruskan perceritaan saya ni, saya mohon sahabat-sahabat semua like, komen, share dan subscribe saluran saya ini, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten atau membuat penceritaan yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Mana dalam TikTok tu boleh follow saya. Semoga saya akan lebih semangat lagi untuk membuat cerita-cerita yang baru. Sebab tanpa sokongan anda, siapalah saya. Sebelum kita teruskan penceritaan ini, elok kita baca petikan dari ayat Al-Quran dulu. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bila masuk bulan Ramadan ni, kita biasanya akan berusaha lah untuk menyambut awal puasa ni dengan keluarga. Kalau keluarga kita jauh, ibu bapa kita jauh, kita cubalah berusaha untuk berbuka puasa dengan keluarga lah. Mana masih ada ibu bapa lagi, mereka akan berusaha untuk berbuka puasa bersama keluarga untuk mengimbau kenangan-kenangan lama. Jadi keseronokan tu terasa lah. Walaupun dah berumur, kadang-kadang kita rasa nak berbuka puasa dengan ibu bapa kita. Mana ada lagi lah. Mana yang muda-muda tu, yang tengah belajar atau bekerja di perantauan tu, hati ni kadang meronta-ronta nak balik berbuka puasa dengan keluarga. Jadi saya nak berceritakan mengenai sepasang suami isteri, Pak Karim dengan Mak Isah. Pak Karim dengan Mak Isah ni, dia orang yang berusia lah, orang pencen lah senang cerita. Tapi masih ada lagi ibu lah di daerah lain lah, di Muar Johor. Jadi Pak Karim dengan Mak Isah ni telah merancang lah untuk balik ke kampung berbuka puasa dengan ibu dia lah di Muar. Jadi Pak Karim dengan Mak Isah ni ajaklah anak-anak dia lain. Anak lain semua sibuk, cucu pun sibuk juga, tak nak balik kampung. Dia nak berbuka puasa dengan mak bapak diorang lah. Jadi Mak Isah dengan Pak Karim ni merancang lah nak menziarah ibunya, masih sihat lah, sihat orang tua lah. Jadi nak berbuka puasa dengan Pak Karim lah di Muar. Jadi Pak Karim dengan Mak Isah ni dengan seorang anak dia, kita gelarkan nama Amy lah. Pak Karim, Mak Isah dan Amy merancang untuk balik ke kampung, di sebuah kampung di Muar,
pada awal Ramadan dah. Dia bukan awal Ramadan hari kedua, ketiga gitulah. Sebab nak awal sangat tu puasa pertama tak boleh, sebab Mak Isah dengan Pak Karim ni ada juga jaga cucu-cucu yang kat rumah tu. Jadi pada dia bukan hari Sabtu ke Ahad gitulah. Kita ambil hari Sabtu lah. Hari Sabtu kita ambil Ramadan ketiga. Jadi Pak Karim, Mak Isah dan Amy ni anak dia yang ke-4 ke ketiga gitulah. Amy ni perempuan. Dia walaupun Amy ni ada anak, tapi anak dia pun tak nak ikut. Dia nak pergi dengan nak berbuka puasa dengan makcik-makcik dia yang lain. Jadi mereka bertiga ni baliklah ke kampung di Muar. Jadi bila balik kampung di Muar, pergilah bazar Ramadan, beli juadah. Lepas tu mak Pak Karim ni masaklah sekadar yang mampu. Jadi adalah adik-adik Pak Karim ni yang datang sekali berkumpul untuk berbuka puasa bersama pada hari Ramadan ketiga tersebut. Jadi Pak Karim, Mak Isah dan Amy ni seronoklah berjumpa dengan ibu dia. Jadi berbual dengan adik-adik, ipar duai, dan anak saudara. Seronoklah berbuka puasa bersama. Lepas tu selawat tarawih. Selawat tarawih tu tak banyak lah, 8 rakaat tu dah balik lah. Sebab kampung Pak Karim ni di Muar, dia tempat dia membesar lah. Jadi bila sampai ke sana tu, lepas jumpa ibu dia tu, lepas tarawih, dia jumpalah kawan-kawan, sahabat dia lama. Seronoklah mengimbau kembali nostalgia semasa kecil-kecil di kampung. Jadi dia rasa seronoklah jumpa kawan yang lain, berubah bisa sembang. Bila dah bisa sembang tu tak sadar hari pun dah makin larut. Jadi selepas keseronokan berbuka puasa tu, Pak Karim tak tidur di rumah mak dia lah. Dia sebab kata risaukan anak cucu yang kat rumah. Gitulah, orang tua gitulah. Dia mesti ingat anak cucu. Jadi Pak Karim, Mak Isah dan Amy ni balik daripada Muar tu, dia pasang salam semua. Dia bercadang lah nak singgah di rumah kakak Pak Karim ni. Bukan kakak Pak Karim, kakak Mak Isah, di Batu Pahat. Jadi Pak Karim ni ikutlah jalan dalam lah, tak ikut highway, jalan daripada Muar dia turun jalan ke Batu Pahat. Batu Pahat sepadan dengan Pontian lah. Muar, Batu Pahat, Pontian, Gelang Patah, baru ke Johor Bahru. Jadi ikut jalan dalam lah. Jadi daripada Muar tu, dia bukan dalam pukul 10 lebih, singgah ke Batu Pahat, rumah akak Mak Isah lah. Akak Mak Isah tu sampai di sana, mereka berbual lagi bersimbang, menceritakan cerita hal keluarga, kesihatan, keseronokan. Jadi seronoklah mereka berbual. Mak Isah ni jumpalah akak dia, dah lama tak jumpa. Walaupun tak jauh, tapi kerana kesibukan masing-masing, mereka tak boleh lama lah. Tak boleh lama. Tapi bersembanglah mengenai keadaan semasa, kesihatan, apa khabar anak-anak yang itu, yang ini, cucu dah berapa, anak dah berapa, yang ni kerja mana, yang tu kerja mana, bertanya khabar berita, gitulah. Jadi tanyalah Mak Isah ni sihat ke tidak. Mak Isah pun tanya akak dia sihat ke tidak. Gitulah, berbual perbualan orang tua gitulah. Jadi selepas lama tu berbual, tak sadar jam dah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Jadi Mak Isah dengan Pak Karim ni, dia kata dengan kak, ni dah malam ni kak, nak balik ni, aduh jalan sunyi ni. Tak apa, yang akak Mak Isah kata, kau jalan pelan-pelan, jalan malam ada di kereta, kau tak payah risau, yang penting kau buat pelan-pelan. Ada kau ngantuk, kau berhentilah kat mana-mana, ada restoran ke apa ke, kau berhentilah. Jadi akak pada Mak Isah ke pesan lah kan. Yelah kak, lepas pesan salam semua, dah seronok jumpa adik-adik, ipar dua, mak mentua. Dah seronok lah. Dah tinggal rumah
Akak Maisa tu, Pak Karim dan Maisa dan Amy ni bergeraklah balik ke Johor Bahru. Mana daripada Muar turun ke Batu Pahat, lalu jalan Pontian. Selepas puas bersembang dengan Akak Maisa tu, mereka pun minta izin untuk beredar lah. Dah malam kan. Besoknya walaupun dua-dua orang ni tak bekerja, tapi tetap kena balik ke rumah jugalah. Sebab ada anak cucu yang tinggal bersama di rumah Pak Karim tu. Jadi selepas bersalaman apa semua, berpeluk-peluk, bercium apa semua, Pak Karim, Mak Isa dan Amy pun berangkatlah, beredarlah daripada rumah Akak Mak Isa tu di Batu Pahat. Jalan Batu Pahat ke Johor Bahru tu kena lalu Pontian lah. Kena lalu di Pontian, ikut jalan dalam lah. Batu Pahat tu yang sempadan dengan Pontian, dekat lah. Jadi Pak Karim ambil keputusan, cakap dengan Mak Isa, kita lalu jalan dalam je lah. Kita jalan relax, santai-santai sambil menikmati keindahan alam. Pasal Pak Karim ni pun dah lama tak jalan malam dan lama tak jalan jauh. Jadi mata pun tak berapa nak awas sangat. Tapi Pak Karim memandu lagi dengan berhati-hati, sambil bersembang dengan Mak Isa dan Amy tu. Amy tu kat belakang tu umur pun dah dekat 30. Amy tu biasalah, ada perempuan seorang kat belakang. Kadang-kadang dia menyampuk juga, tapi dia lebih pada tengok handphone lah, scroll story IG ke apa kan, FB ke TikTok ke. Jadi Mak Isa dengan Pak Karim ni bersembang lah, sambil berbual, sambil menikmati keindahan alam, suasana yang dingin, malam yang gelap, tapi cuaca cantik lah. Jadi dalam perjalanan tu mereka rasa seronok lah, sebab dapat bertemu dengan ibu pada Pak Karim ni dan juga adik-adik Pak Karim, anak saudara. Lepas tu singgah ke rumah Akak Mak Isa, Akak Mak Isa yang sulung lah. Dapat bersembang apa semua. Rasa kepuasan tu lah. Sebab kita kalau dapat jumpa adik-beradik atau ibu bapa kita, kita dah makan bersama, kepuasan tu ada lah, keseronokan tu ada. Itu akan menjadi satu ingatan lah, atau memori yang baik lah untuk kita buat satu kenangan yang indah. Jadi rasa kepuasan tu ada lah. Sambil bercerita, bersembang dengan Pak Karim Mak Isa tu, mereka jalan lah di jalan kawasan Batu Pahat ke Pontian tu. Batu Pahat, Pontian, Gelambatan baru pergi ke Johor Bahru lah. Jadi malam dah semakin larut, semakin gelap. Bukan malam lagi lah, dah nak masuk pukul 1 pagi lah. Jadi Pak Karim dengan Mak Isa ni melalui jalan Batu Pahat Pontian tu pelan-pelan lah, sebab kenderaan pun tak banyak. Satu kenderaan tu, jadi dia rasa aman dan damai dan tenteram lah. Tak adalah kalau waktu siang tu dengan jalan jam apa semua lah, lori lalu apa semua kan. Jadi dia rasa seronok lah. Kena pula tu malam minggu, jadi tak banyak lah kenderaan. Kalau kawasan bandar tu banyak kenderaan lah, tapi jalan Batu Pahat Pontian ni tak banyak kenderaan lah. Hanya sebiji je lah tu. Jadi sejang mereka bersembang tu di Batu Pahat, sampai ke Jalan Pontian, Jalan Pontian, Batu Pahat Pontian lah, Muar Batu Pahat Pontian. Lepas tu dia Pak Karim ni mandu lah dengan rasa relax, santai. Dia kata, Mak Isa, awak ngantuk tak? Mak Isa kata, tak adalah, tak ngantuk, okey je. Abang tu drive pelan-pelan lah. Kalau abang ngantuk cakap, kita berhentilah kat mana-mana, kedai mamak ke, kedai tom jam ke yang ada ni, kita boleh berhenti minum dulu. Atau abang nak beli air kat pam minyak ke apa ke, beli air, isi minyak apa, beli air ke apa ke, kita berhentilah. Lepas tu Pak Karim kata, tak apalah, kita jalan pelan-pelan lah. Nanti kalau abang ngantuk, abang beritahulah. Jadi Mak Isa kata, okey lah. Lepas tu Mak Isa tanya dengan anak dia, Amy, kau okey tak? Kau nak kencing ke apa ke? Jangan nanti kau dah jauh, dah tak ada pam minyak, kau bersibuk nak kencing. Sebab kat kampung ni kadang-kadang pam minyak ni pukul 11 dah tutup.
Jadi kalau kau nak kencing, kau beritahu, dia cari yang apa, restoran apa semua yang boleh apa, kau nak buang air ke apa ke. Amy kata okey mak, tak ada apa mak. Nanti kalau Amy nak buang air ke apa, Amy beritahu lah. Okey lah. Jadi perjalanan tu diteruskan dengan lancarnya. Jadi bila sampai ke Bandar Pontian tu, Bandar Pontian, depan Bandar Pontian tu masuk ke Jalan Pontian ke Johor Bahru. Jadi Pak Karim memandu dengan keadaan tenangnya, relax kan, sebab kenderaan di kanan tak ada. Kanan adalah satu, potong je lah, hilang. Jadi bila sampai satu kawasan Jalan Pontian Johor Bahru tu, tiba-tiba kereta Pak Karim ni tiba-tiba terhenti tau. Tiba-tiba dia tak ada power tau. Tengok bawa Pak Karim, kenapa ni? Terus dia punya lampu mati, semua mati tau. Tapi dia masih berlancar lah, maksudnya bukan lancar, melungsur. Jadi Pak Karim parking ke tepi. Pak Karim parking ke tepi lah. Tanya, besar pula ni. Jadi Maisa kata, bang, kenapa ni bang? Alih-alih mati je, abang tak servis kereta ni. Kita kata, kini kereta baru bulan lepas servis. Kita pun mana ada jalan jauh sangat. Kita servis pun 6 bulan sekali. Jadi Amy kat belakang, ayah, kenapa ya? Aduh ayah, mata dah ngantuk ni ya. Tak apa, kau duduk je belakang. Jadi Pak Karim ni buka lah bonet depan. Buka, dia tarik dekat bawah enjin tu, bawah tempat steering tu, tariklah pembuka pintu untuk bonet depan tu. Dia buka. Pak Karim dah tarikkan bonet depan tu, tengoklah enjin tu. Tengoklah, nak tahu apa-apa, ada takut yang wire short ke apa ke tetangga. Lepas tu Pak Karim tengoklah kawasan tu macam ada gelap sikit lah. Pak Karim tengok, lepas tu tekan cuit-cuit kat kepala bateri apa semua, tengok wire-wire yang kat lain-lain tu. Tak ada apa pula, tak ada apa yang longgar ni. Jadi dia masuk balik, cakap, rasa tak ada apa, tak ada masalah ni, macam mana boleh mati Jadi Maisa kata, macam mana ni bang? Ini dah pukul 1 pagi ni, macam mana takkan nak tidur sini? Jadi Pak Karim keluar lagi. Sebelum keluar tu dia check, start. Tak ada bunyi langsung. Biasa kalau kunci kan bunyi gitu kan. Ini tak ada. Kosong, macam tak ada power. Macam mana tak ada power ni? Tak tahu ni alternator ke apa ni. Aduh. Lepas tu Pak Karim keluar lagi, check. Jadi Maisa dengan Amy duduk dalam. Pak Karim kata, awak duduk je dalam, jangan keluar. Jadi Pak Karim pun check. Apa yang ada ni? Tak ada masalah pun. Lepas tu Pak Karim tutup balik bonet depan tu. Pak Karim telefon lah saudara dia, adik-adik dia yang dekat lah. Dia telefon, tak ada line lah. Lepas tu dia call lagi, tak ada line. Aduh. Lepas tu cakap, Amy, kau telefon abang kau tu. Dia apa, ada anak lelaki yang duduk kat rumah dia tu. Kau telefon dia tu, kalau boleh tolong, boleh datang ke apa ke. Amy try telefon. Ayah, tak ada line ayah. Kenapa tak ada line Ayah pun tak ada line juga. Ni awaknya ada line tak? Pak Karim tanya Maisa. Tak ada lah bang, tak ada line. Dah buat apa ni, risau ni. Aduh, macam mana ni? Lepas tu Maisa terperasan tau. Bang, ini kita dekat kubur Cina ni bang. Lepas tu Pak Karim perasan, lah, kubur Cina lah. Aduh, macam mana ni? Lepas tu Amy dah risau. Ayah, apa, orang dah rasa takut ni ya. Dan malam ni kereta satu pun tak lalu ni. Kiri tak ada, ke kanan pun tak ada. Walaupun apa, Pak Karim dah berhenti ke tepi, tapi kesunyian tu tetap ada tau. Sunyi macam
Sunyi sangatlah, tak ada bunyi apa-apa pun. Tak ada bunyi cengkerik ke burung ke apa, tak ada bunyi. Macam suasana alam tu terus membisu, kaku, membeku gitu. Pokok pun tak ada goyang, semua tegak aja. Lepas tu Pak Karim dengan Mak Esa tu, aduh macam mana ni. Pak Karim dah macam teguk kepala gini dah. Aduh, macam mana nak buat ni. Pak Karim dah risau dah. Mak Esa tu, aduh, macam mana ni bang? Kita duduk tunggu di sini dulu lah. Mantu kalau macam abang tengok ada cahaya lampu kereta di belakang, abang cuba tahan nanti. Tapi sebelum ni kita duduk di dalam ni. Mana tu ada sesiapa pun datang tolong ke apa pun, telefon pun tak boleh. Kita nak ke kiri pun jauh, nak ke kanan pun jauh, nak ke belakang jauh, ke depan pun jauh. Jadi mereka 3 orang tu duduk lah. Duduk sambil kata orang sambil mengenang nasib lah. Kenapalah boleh tersadar kat situ, kat kubur Cina pula tu. Aduh, jadi masing-masing rasa macam mengeluh tau. Jadi masing-masing tengah mengenang nasib tu, tiba-tiba Mak Esa kata, apa berbusuk ni? Ni Amy, kau kentut ke apa? Mana ada lah, tak adalah orang duduk dan dia mana ada kentut. Tak ada lah. Tadi kau makan banyak tanda kentut kot. Tak ada. Abang kentut ke tak? Kau ni aku tengah risau lagi kau cakap kentut. Lepas tu masa Mak Esa tengah cakap dengan Pak Karim tu, tengah cakap abang kentut, lepas tu Mak Esa tiba-tiba terdiam tau. Terdiam tengok laki dia. Abang, apa kat sebelah abang tu? Jadi Pak Karim ni, apa awak ni? Macam apa? Duduk je lah diam-diam, tunggu dah. Orang tengah risau ni. Tak. Lepas tu Mak Esa tunjuk sebelah abang tu. Lepas tu Pak Karim toleh kat cermin pintu dia, toleh, Astaghfirullahalazim. Pak Karim mengucap lah, Astagfirullah, baca ni, awak baca ni. Amy tengok sebelah kanan tu dah, abah, tolong dah macam menggelabah tau. Tiga-tiga menggelabah, macam-macam lah. Cubalah baca Fatihah apa semua, tapi Bismillah, Al-Fatihah, Bismillah, Al-Fatihah, semua tak terkeluar tu. Apa yang dia cakap semua tu hilang dari kata-kata. Dari mulut semua hilang. Tak boleh nak cakap Bismillah. Nak baca Fatihah pun tak lepas. Baca ayat kursi lagi lah tak lepas. Allah. Pak Karim, Allah. Amy dah menggelabah dah. Apa ni? Bau tu, bau yang Mak Esa tegur tu, bau semakin busuk tau. Semakin menusuk ke dalam hidung ni, sampai rasa macam bau bangkai lah. Jadi masing-masing dah dengan bau yang bau bangkai tu, masing-masing menggelabah. Masing-masing tengok dekat sebelah kanan Pak Karim tu, ada satu makhluk yang berkentayangan, terapung-apung lah. Muka dia sebelah Pak Karim tu. Karim nampak dia cermin, kata tengok dengan wajahnya, dia tengok makhluk tu berupa seorang wanita yang hidungnya panjang, muka berkerepot. Dia seolah-olah muka tu macam, kalau cerita ahli sihir orang putih tu yang ada penyapu yang boleh terbang tu, muka dia digambarkan macam gitulah, dengan berpakaian putih, rambutnya panjang, hidungnya panjang, macam gitulah, dengan kulitnya mengkerepot. Jadi masing-masing dah menggelabah, Allah Akbar. Jadi dalam beberapa minit tu masing-masing dah menggelabah. Pak Karim terus tekan lock pintu dia, terus tekan lock tu, semua dah lock pintu, masing-masing duduk dalam bergeletar. Pak Karim nak baca Fatihah pun tak lepas. Dia cakap Allah, itu je boleh sebut. Mak Esa pun Bismillah, itu je yang boleh sebut. Nak baca lain pun tak boleh. Yang Amy kat belakang tu dah menggelabah dah sampai daripada duduk atas kursi, dia sampai duduk dekat bawah tempat pemijak tu, duduk dah mengkerekot je itu. Takutnya bunyi masal.
Jadi macam mana dah melabur, dah takut, Amy pun cakap, mak nak kencing, mak nak kencing. Nak terkencing, nak terberak pun ada. Yang Mak Esa ni jantung dia dah laju duk dah macam orang lari 1 meter. Yang Pak Karim tu macam nak gugur jantung. Tengok makhluk tu dalam beberapa minit je duduk tengok je. Dia tengok, dia macam terapung kat sebelah kereta Pak Karim. Jadi lepas beberapa minit tu Pak Karim pun Allah Akbar. Lepas tu Pak Karim terlepas pada Allah Akbar. Lepas tu dia cakap Allah, dia azan lah, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bagi macam itu. Separuh pada azan tu, makhluk tu pun beredar. Macam daripada cermin tu, makhluk tu terapung semacam terus naik ke atas. Terapung macam terapung dari bawah dia ke atas, lepas tu hilang pada pandangan lah. Pada dah pergi ke bubung kita, dah tak nampak lah. Lepas tu Mak Esa, bang, ya Allah bang, macam ni bang. Nanti saya tengah takut ni. Lepas tu Pak Karim pun terus cuba start kereta lagi. Boleh pula start kereta tu. Pak Karim apa lagi, dah macam Formula 1. Tekan masuk gear, terus tekan minyak, zoom, punyalah laju bawa Allah. Lepas tu yang Mak Esa tu dengan berdebar-debar je. Yang Amy kat belakang tu dah terbaring kat bawah tu, naik atas kursi belakang dia baring, mak takut. Jadi Pak Karim tu pecut seberapa laju boleh, jalan clear. Tapi kalau boleh kita jangan buat macam itulah, jangan mandu, jangan laju lah, sebab bahaya. Dalam keadaan kita ketakutan tu, kita memandu dengan laju, kita mungkin hilang pertimbangan. Tapi Pak Karim ni bawa dengan laju, seberapa laju yang boleh, dia zoom, bawa laju. Bawa zoom. Sampai berjalan Pontian tu, bawa jalan clear. Terus masuk kawasan Gelang Patah tu, terus masuk highway ke Peling lah. Patah, lepas tu masuk highway ke Peling, terus ke kawasan Johor Bahru lah, kawasan rumah dia lah. Jadi Mak Esa tu terus senyap. Bang, jangan laju cakap bang, jangan bang. Diamlah. Pak Karim dengan gelapar bawa lagi. Yang Amy pun dah terus diam, tak boleh cakap apa-apa. Dah tak boleh nak berkata apa-apa dah. Pak Karim bawa je laju, seberapa laju yang boleh. Bawa sampai ke rumah. Astagfirullahaladzim. Dah parking, duduk sekejap, ambil nafas. Macam lepas lari 100 meter. Gitulah dia punya tu, dia punya pernafasan tu, sama cungap-cungap tu masing-masing. Jengak apa tu. Masing-masing dah sampai dalam beberapa minit. Tutup enjin semua, masuk dalam rumah. Dah tutup pintu kereta semua, masing-masing masuk dalam rumah, basuh kaki apa semua, terus duduk diam-diam. Masih duduk termenung. Dah pukul 2 lebih lah bersama rumah. Duduk termenung. Lepas tu Pak Karim terus tak bercakap apa lah. Jadi Mak Esa tanya, abang okey tak abang? Awak ambil air lah, buatkan air. Lepas tu Mak Esa buatkan air kopi untuk Pak Karim. Pak Karim duduk kat kursi tu, kat sofa duduk sambil minum. Jadi Mak Esa ni lepas tu pagi tu sahur macam biasa. Pak Karim pun tak cakap banyak. Jadi Amy pun, apa tu mah? Itu langsui tu. Jadi Mak Esa kata lah, langsui tu. Jadi macam lepas sahur apa semua. Lepas tu besoknya lepas subuh tu masing-masing macam biasalah, buat aktiviti yang biasa. Tapi Pak Karim ni dia menjadi pendiam. Dia tak buat kerja macam sangat lah. Termenung, diam, termenung lagi, nak buat kerja apa, cucu layan ngatuk pun Pak Karim pun gitu je. Banyak diam dah. Jadi dah beberapa hari, dalam 2 hari tu Mak Esa pun risau lah, awak ni kenapa diam aja? Tak tahulah, saya ni macam tak tahulah, saya teringat lah benda lah tu.
Itu apa tu? Itu langsui bang. Langsui, Allah, tak pernah seumur hidup aku tengok. Biasa tengok dalam TV aja, Pak Karim kata. Okey tak? Tak tahulah, saya rasa macam hati tak senang lah. Jadi Maisha tak apa dia diam sini. Jadi Maisha ni lepas tarawih tu, ada malam tu lepas tarawih tu dia jumpa Pak Imam kat surau tu. Pak Karim tak pergi sembang tarawih, dia macam hati berdebar lagi. Jadi dia jumpa dengan Pak Imam tu, dia ceritalah apa masalah Pak Karim tu. Jadi memang kata, oh ini dia macam teringat ni, macam kena badi lah. Jadi badi ni maksudnya teringat lah, teringat mendapat. Jadi kita rasa macam ketakutan. Antara ni lah, antara punca-punca kita rasa ketakutan lah, teringat sesuatu yang merisaukan kita, yang menakutkan kita. Jadi Pak Imam kata tak apa, ni ambil air, Pak Imam dah bacakan air 1 botol ni, awak kasih dia minum. Minumlah sampai habis. Selawat, macam-macam, mohon pada Allah semoga keperasaan gundah gulana, ketakutan yang kita hadapi ni dapat dihindarkan segera. Jadi Maisha pun lepas tarawih tu, lepas jumpa imam, dia baliklah bawa air tu, suruh Pak Karim minum. Pak Karim minum. Lepas beberapa hari tu Pak Karim pun sembuh seperti sedia kala lah. Jadi Maisha kata, okey tak bang? Alhamdulillah, ada tenang sikit lah. Jadi Pak Karim dia punya rasa macam rasa ketakutan tu, rasa risau tu, fobia, trauma tu dengan kejadian yang berlaku tu dah semakin hilang lah. Lepas tu Pak Karim pun jalani kehidupan seperti biasa. Jadi itulah perkisahan ceritanya, kisah Pak Karim, Maisha dan Amy ni yang bertemu dengan satu makhluk di dalam bulan Ramadan, di awal Ramadan, di jalan Pontian, Johor. Mana-mana yang sahabat yang dengar saluran saya ini boleh komen lah, kubur Cina tu di kawasan mana. Sebab saya pun tak pasti sangat kawasan mana. Cuma ceritanya gitulah, kat kubur Cina di malam Ramadan terkena gangguan, ada makhluk yang dikenali nama Langsui lah. Itu mengikut kata Maisha lah. Jadi itulah saja perceritaan saya untuk kali ini. Kepada sahabat-sahabat semua, tolong share lah video saya ini, share kepada sahabat yang tidak tahu lagi akan kewujudan saluran saya ini. Semoga saluran saya ini akan lebih berkembang lagi di masa-masa akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kepada follower di TikTok tu, jangan lupa follow, saya akan follow balik. Terima kasihlah kepada sahabat semua yang sudi menonton video saya untuk kali ini. Apapun, saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang penceritaan saya ini ada kesilapan, kesalahan atau kekurangan dalam penceritaan saya ini. Saya mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi sokongan anda membuatkan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video dan konten-konten baru pada masa akan datang. Jadi itulah saja penceritaan saya untuk kali ini. Apapun cerita yang saya sampaikan untuk kali ini, janganlah terlalu percaya atau terlalu taksub akan penceritaan saya ini. Cerita yang telah disampaikan oleh seorang sahabat saya, kerana hanya mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Kita jangan ambil serius sangat. Anggaplah cerita yang saya sampaikan ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja, hiburan di masa lapang. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang ada pengalaman misteri, mistik atau seram yang tak tahu kat mana untuk diluahkan, bolehlah hubungi saya melalui description yang saya sediakan di dalam di bawah ni. Hubungi saya, boleh call, WhatsApp, email pun boleh, atau nak voice pun boleh. Jangan call saya, mungkin saya tak jawab. Jadi gunakan platform yang ada tu, hubungi saya. Jadi saya boleh menceritakan balik apa yang sahabat-sahabat semua alami. Kalau nak saya datang interview pun boleh. Kita boleh shoot video
pun tak ada masalah. Jadi itu saja untuk kali ini. Tapi sebelum tu saya nak tutup video saya untuk kali ini dengan serangkap pantun. Jadi mana-mana yang boleh jawab pantun, jawablah dalam ruang komen. Okay, pantunnya berbunyi gini. Kuih karas si kuih suji, enak dimakan tetamu yang datang. Semoga kita bertemu lagi di dalam video dan konten yang akan datang. Sekianlah saja daripada saya, Pak Mustar Al-Kisah. Assalamualaikum.